Dengan Panasonic melepaskan 10,000 orang dari operasi sedunia mereka, apa yang kita boleh belajar dari ini? Saya rasa nombor satu, istilah pekerjaan tetap atau istilah jaminan pekerjaan tetap makin lama makin lupus. Di mana pada era mak ayah kita, sebaik sahaja mereka dapat ijazah dari universiti masing-masing, mereka boleh kerja dalam satu syarikat untuk selama-lamanya sebelum bersara. Tetapi sekarang ini, there's no such thing as job security. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat gergasi, MNC atau GLC yang besar bercadang untuk lepaskan pekerja-pekerja mereka. So walaupun syarikat-syarikat ini dilabel sebagai kukuh dari segi kewangan, tetapi mereka juga terpaksa lepaskan orang. Dan ketiga, apa yang kita boleh belajar adalah jangan bergantung kepada satu sumber pendapatan. Sekarang ini kita boleh melabur atau kita boleh buat side hustle untuk menjana income yang ekstra. Tetapi apa pendapat kamu?